Assalamualaikum. Hai semua. Tutorial kali ni sekali lagi Umi nak sharekan kek khayangan, iaitu kek batik pistachio indulgence yang cukup mewah dengan rasa kacang pistachio dan layer cheese yang cukup tebal. Makan sepotong pun tak cukup ni. Kek yang satu ni ada 3 layer. Dan langkah pertama Umi akan persiapkan dahulu base bahagian bawahnya iaitu kek batik pistachio. Di sini Umi ada 350 gram biskut Mary yang telah pun Umi patah-patahkan menjadi 4 bahagian. Dah siap, ketepikan dahulu. Sediakan satu kuali yang besar. Masukkan 200 gram pure unsalted butter. Umi gunakan butter Anchor. Lagi premium butter, lebih sedap rasa kek batik. Bila butter dah mencair je gini, barulah masukkan bahan-bahan yang lain. Api kena sentiasa kecil. Masukkan setengah cawan susu pekat manis. Susu pekat ni anda nak masukkan tu ikut tahap kemanisan. Bagi Umi just nice je rasa manis kek batik ni. Okey, gaul sebatikan, kemudian tambahkan setengah cawan Horlicks. Gaul sebati, bagi hilang ketul-ketul Horlicks tu, barulah masukkan bahan-bahan lain. Api tu biar kekal sentiasa kecil sahaja. Kemudian tambahkan setengah cawan susu segar full cream ataupun boleh gantikan dengan susu cair. Umi masukkan 1/4 sudu kecil garam. Sebab Umi gunakan unsalted butter kan. Kalau gunakan salted butter tak perlu tambah garam lagi dah. Kemudian Umi tambahkan 2 sudu besar paste pistachio. Yang ini Umi guna brand Rosalex. Lagi premium paste-nya, lebih sedap rasa kek batik. Bagi enhance rasa kek, Umi tambahkan 1/4 sudu kecil Emalco pistachio. Yang ini ada dijual di kedai-kedai bakery. Umi beli di Bakewell. Memang pekat dan sedap berasa pistachionya. Nampak warna pun cantik kan? Masak sekejap, bagi pekat sedikit kuahnya. Kemudian tutup api dapur, biarkan dalam 5 minit. Dah suam begini, dah nampak kuahnya pekat sedikit, barulah masukkan setengah cawan kacang pistachio yang telah pun ditumbuk halus. Kacang pistachio tu Umi dah sangai dahulu, kemudian tumbuk halus. Akhir sekali barulah masukkan biskut Mary yang telah pun dipatah-patahkan. Kemudian cepat-cepat gaul sebati, bagi biskut dan kuah pistachio tu bersalut sekata. Kaut balik di dasar-dasar kuali tu, bagi semuanya bersalut sebati sepenuhnya. Kemudian transferkan terus di dalam loyang 8x8x4 inci yang telah pun Umi alaskan dengan parchment paper. Kemudian padat-padatkan guna senduk dahulu. Biskut dah agak padat sedikit, kemudian Umi tekan guna semota ni pula. Bagi layer pertama ni betul-betul padat dan sekata supaya bila potong nanti, keknya tak mudah jatuh dan cantik potongan. Kemudian Umi akan sejukkan seketika dalam chiller lebih kurang 10 minit. Sementara disejukkan tu, jom kita buat layer kedua iaitu cheese. Dalam satu mangkuk kecil, isikan air panas. Kemudian letak satu mangkuk besar di bahagian atasnya. Masukkan 3/4 sudu besar gelatin halal. Boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery ataupun di Shopee ada dijual. Tambahkan 1/2 sudu besar air panas. Air tu biar betul-betul panas ya. Gaul sebati bagi hilang ketul-ketul gelatin. Kemudian boleh ketepikan dahulu. Sediakan satu mangkuk besar, satukan 350 gram cream cheese yang telah pun berada di suhu bilik. Tambah 1 sudu kecil creamy vanilla essence. Lebih pekat dan lebih wangi. Masukkan 1/4 cawan susu pekat manis. Gaul bagi cream cheese tu menjadi small chunks. Barulah mudah kita nak beat guna hand mixer. Kalau tak nanti terpelanting keluar. Beat bagi cream cheese tu smooth dan sebati, gunakan hand mixer sahaja. Dah nampak smooth sikit tu, barulah tambahkan 1 sudu besar paste pistachio. Bagi lagi kick dan berasa pistachionya, Umi tambahkan di bahagian layer cheese ni. Beat lagi bagi sebati semuanya. Kemudian Umi masukkan gelatin yang telah pun dicairkan awal-awal tadi. Tujuan Umi masukkan gelatin ni bagi lebih stabil layer cheese-nya dan mudah nanti nak potong. Okay, cream cheese dah nampak smooth gini. Ketepikan dahulu. Umi nak beat pula whipping cream. Dalam bekas lain timbang 200 gram dairy whipping cream. Umi guna dairy supaya lebih creamy dan sedap. Tapi hati-hati jangan overbeat. Beat cukup sampai stiff peak sahaja, terus stop. Kalau overbeat, dairy whipping ni akan berketul dan berair, tak boleh guna.
Okay, kemudian campurkan dairy whipping cream yang telah pun di-beat tadi dalam bekas berisi cream cheese. Kemudian gaul sebati, kauk balik sahaja. Tak perlu guna mixer lagi. Kauk balik sampailah sebati sepenuhnya. Dan dalam layer cheese ni juga, Umi tambahkan setengah cawan kacang pistachio yang telah pun ditumbuk halus dan 1/4 sudu kecil lagi Imalco pistachio. Nampak kayangan sungguh kan layer cheese ni? Penuh dan padat dengan kacang pistachio. Memang sedap tak terkata lah. Okey, cheese dah siap. Layer kek batik tadi dah sejuk. Anda cocokkan dengan garfu dahulu. Tujuan Umi cocokkan ni supaya layer cheese dan juga layer kek batik ni melekat elok je nanti. Tak adalah cheese tu tergelincir dari landasan bila nak potong ataupun nak makan. Mudah je. Okey, layer cheese tu anda ratakan bagi betul-betul merata dan padat di keseluruhan loyang. Kali ni Umi memang lebihkan sedikit layer cheese tu bagi nampak tebal sedikit. Lagi sedap dan lebih premium rasa kek. Okey, kemudian hentak-hentakkan sedikit bagi merata dan padat gitu. Dan anda cantikkan layer cheese ni guna spatula. Bagi betul-betul merata dan smooth je bahagian atasnya. Kemudian tepi-tepi loyang tu bersihkan guna tisu. Kemudian Umi akan sejukkan seketika dalam chiller lebih kurang dalam 30 minit. Untuk layer ketiga iaitu ganache pistachio, Umi panaskan guna kaedah double boil. Sediakan satu mangkuk besar yang kering dan bersih. Masukkan 200 gram dairy whipping cream. Panaskan bagi betul-betul panas sepenuhnya. Kemudian tutupkan api dapur dahulu. Kemudian barulah masukkan 250 gram white chocolate chip. Umi guna brand Callebaut. Lebih premium white chocolate. Lagi bertambah sedap rasa kek batik. Kalau version budget boleh je pakai white chocolate bros pun sedap. Tutup api dapur dahulu baru masukkan white chocolate supaya coklat tu tak rosak. Coklat dah cair sepenuhnya barulah tambahkan 2 sudu besar paste pistachio supaya lebih berasa kacang pistachionya kan pada ganache. Dan Umi tambahkan 10 gram pure butter. Untuk setiap 100 gram dairy whipping cream, anda tambahkan 5 gram pure butter. Macam ni Umi gunakan 200 gram dairy whipping cream kan. Tambahkan 10 gram pure butter. Gaul bagi betul-betul sebati dan nampak likat, cantik, berkilat, shining macam ni. Kemudian layer cheese yang telah sejuk tadi anda garik-garikkan guna garfu supaya layer cheese ni melekat elok dengan ganache. Kemudian perlahan-lahan letakkan spatula, tuangkan ganache di bahagian atasnya. Hentakkan sedikit bagi keluar bubble udara yang ada. Kemudian bubble-bubble tu anda pecahkan guna pencungkil gigi. Umi sejukkan dalam chiller semalaman bagi coklat dan cheese tu betul-betul set dan mengeras elok supaya senang nak dapat potongan yang kemas dan cantik. Setelah keesokan harinya, keluarkan kek dari loyang, buka parchment paper dan transfer di atas papan kek. Dan bahagian tepi-tepi kek tu kalau nak nampak lebih cantik, anda boleh trimkan. Sedikit tips untuk pemotongan. Sebelum nak potong layer kek tu, pastikan anda telah pun panaskan pisau di atas api dapur dan lap hingga kering dan bersih supaya dapat hasil pemotongan kek yang cantik dan kemas. Topping bahagian atas tu Umi taburkan dengan kacang pistachio yang telah pun ditumbuk kasar. Baiklah, sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik special dari Umi Atia Atif Kitchen. Jangan lupa follow Umi. Assalamualaikum. Bye.